Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam insan 3D negara sejahtera. Video ni adalah khas untuk penyaras kebat ataupun ISPPK daerah dan juga penyaras kebat atau ISPPK sekolah-sekolah negeri Perak. Video ini akan membantu anda atau kita untuk menyemak progres pengisian ISPK bagi sekolah-sekolah negeri Perak, termasuk komponen-komponen PDP, guru dan murid, co-curriculum dan juga kepimpinan dan pengurusan. Kita juga akan lihat cara bagaimana kita nak menyemak kita punya pengisian, sama ada masih berbaki ataupun sudah selesai dan sebagainya. Kita nak semak adakah guru-guru kita semua sudah lengkap, sudah isi, ataupun ada yang kita tertinggal. Kita boleh semak melalui dashboard yang JPN Perak dah sediakan untuk kita bersemakan, dan juga ada juga kita sediakan juga untuk penyaras sekolah ini untuk melihat pada Google Sheet Google Sheet bagaimana untuk mengedit serta mengemas-kini maklumat sekolah. Sebab Google Sheet ni saya dah buat awal jadi apa yang sekolah isi dia tak automatik, secara automatik dia akan ubah dalam Google Sheet tu. Jadi minta sekolah secara manual isi dan betulkan. Okey, tanpa buang masa, marilah kita lihat dulu di mana kita nak tengok ataupun nak membuat semakan progres pengisian SPK sekolah kita pun daerah kita. Okey, memula saya dah kita ada grup Telegram untuk penyaras kebat daerah dan juga grup Telegram untuk penyaras kebat SPK sekolah di negeri Perak. Okey, kita pergi dulu di mana saya dah pinkan. Contohnya untuk penyaras kebat daerah, saya dah pinkan di atas ini, dan juga untuk ISPPK sekolah negeri Perak juga saya dah pinkan. Kalau pin ni hilang, sebab selalu saya tengok dia dah hilang Okey, pada hari ini Disember 9 ni, scroll sikit. Saya dah letak semula share semula. Okey, kita buka Looker Studio. Tak pergi. Okey, Looker Studio. Tajuk Looker Studio atau dashboard ni adalah semakan progres SPK Perak 2025, pengurusan dan kepimpinan. Tajuk dia lah. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tab atau 5 page Page pertama pengurusan dan kepimpinan, kemudian PDP guru dan murid, ketiga adalah co-curriculum, keempat taburan guru, kelima analisis. Analisis ni dalam proses, tak siap lagi. Jadi kita tengok contoh. Yang ini adalah kepimpinan dan pengurusan dan kepimpinan Setakat ini jumlah sekolah dah isi adalah 1055. Kita ada 1104. Sepatutnya jumlah pemimpin ni adalah sama dengan jumlah sekolah, tapi ada sekolah yang dah isi lebih daripada seorang Sepatutnya hanya yang dinilai adalah PYD dia adalah pengetua atau guru besar sahaja. Kalau guru besar tak ada, berpencen ataupun dah berpindah, yang memangku atau menanggung tugas lah yang sepatutnya dinilai. Siapa yang menilai? Penolong kanan yang lain lah. Okey, contoh di sini ada tajuk enrollment, kepimpinan sudah belum terisi. Ini nama sekolah dan dia akan bagi tahu ni
Terasi 13 dia punya ramai nak seorang saja. Okey, kalau saya klik sini, okey, saya klik sini, dia akan beritahu sekolah yang masih ini kosong ni, belum isi lagi ni, 000 ni. Ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River, College Vocational Slim River, College Vocational Ipoh, Mahat Al-Marif, Sekolah Menengah Adinia. Sini ramai lah. Yang tak perlu isi adalah Kolej Sdn 6 Seri Ipoh. Ni semua Kolej Sdn 6, Kolej Sdn 6 Seri Putra, SMK K. Johari, Sekolah Menengah Kebangsaan K. Johari. Ni sekolah tingkatan 6 tak perlu isi. Tak perlu isi. Sekolah pendidikan khas juga tak perlu isi. Mereka memang akan kosong lah. Setakat ini kita tengok masih lagi tak isi sebanyak 51 sekolah belum isi. Mana 51 PGB lah masih belum isi. Kalau nak semak contohnya, kepimpinan ni mudah sebab dia sepatutnya seorang je kan. Kita boleh tengok di sini lah. Ataupun kita nak search nama pengetua, kita boleh type di sini nama pengetua. Ataupun kita boleh, yang ini untuk PPD PPD pengadilan daerah, dia boleh klik dia punya daerah. Okey, contoh sekolah apa saya nak contohnya, katakan nama sekolah kita dah keluar kat sini kan. Kita boleh pergi pada only, ataupun kita buang ini, kita klik sini saja. Dia tick sini kan. Okey, bila tick sini, ataupun kita boleh klik only, kita pergi pada yang bawah. Sekolah ni SK Sitawai ni ada 9 orang PGB dia. Saya tak tahu lah macam mana boleh jadi 9 orang. Nanti betulkan pada pembetulan ada borang pembetulan. Okey, faham setakat ni? Okey. Yang ramai adalah pada PDP guru dan murid Setakat ini jumlah cikgu-cikgu di negeri Perak yang telah mengisi slow sikit dia lambat sebab data ni besar. Ada 30,000 lebih yang dah isi. Tak kuat pula internet. Okey, sudah mengisi sebanyak 30,176. Okey, ini untuk cek untuk cek Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Hua ada 135 orang guru, 123 sudah isi. Yang ini terlebih pula. Sekolah Menengah Kebangsaan Poy Lam 116 guru, 120 isi. Mungkin dia terisi 2 kali Okey, tak apa. Yang penting ini, kita klik sini. Terdapat senarai sekolah yang masih tak isi langsung 0, kosong. Ada 29 sekolah. Sekolah tingkatan 6, Kolej Sdn 6 boleh abaikan lah sebab mereka tak perlu isi. Dan juga sekolah pendidikan khas pun boleh abaikan, tak perlu isi. Masih lagi College Vocational Slim River, tak ada siapa lagi isi. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Al-Lagar daripada LMS. Sekolah Kebangsaan Tamil Ladang Lauderdale. Sekolah Kebangsaan Tamil Ladang Sogomania. Dan semuanya boleh cek sendirilah Saya harap penyerah daerah cek
dan hubungi sekolah-sekolah ini kenapa masih belum isi, kecuali sekolah Sultan 6 dan pendidikan khasnya tak perlulah. Sama juga kaedah yang tadi. Contohnya, kalau kita nak cek, katakan sekolah SMK Redang Panjang, dia nak cek, kita klik saja only, dia akan jadi only lah. Okay, kita klik tepi ni, kemudian kita boleh scroll, bukan yang atas ni, jadual yang bawah. Ok, jadual yang bawah ni, tengok kita senarai cikgu sekolah ni. Kenapa dia keluar kod sekolah? Patut keluar PPD ni apa? Nanti saya betulkan. Sepatutnya ini PPD tepi ni. Memanglah biasa dia kadang-kadang dia lari balik. Ok, boleh cek senarai cikgu dekat sini. Dia ada berapa orang ni? Dia ada 45 orang guru raisi. Boleh cek siapa yang masih belum isi. Kita boleh kenal pasti dia senarai ni lah. Cikgu bandingkanlah dengan cikgu punya list guru di sekolah. Ok, katakan ada tertinggal seorang. Apa cikgu perlu buat? Daripada dashboard ni juga cikgu boleh terus pergi ke borang ISPQ online tu. Cikgu klik saja ni, dia akan terus kepada portal KPM. Ok, kita klik. Dia keluar ni macam tak apa. Kita klik sini. Sebab saya punya ni, dia sistem dia macam ni, dia keluar, dia tak direct terus. Kemudian kita pergi pada pengisian skor SPK. Cari negeri Perak ya. Pastikan anda kenal negeri Perak. Okey. Tadi apa? PDP guru dan murid kan. So cikgu klik sini. Kena sign in dululah. Okey, sign in. Kemudian cikgu isi macam biasalah. Okey. Isi, kemudian akhir sekali submit lah. Okey, tak perlu saya tunjuk sebab dah lagi tinggal beberapa hari lagi kita punya deadline daripada KPM itu 15 Disember. Tarikh tutup adalah 15 Disember. 16 Disember mungkin link ini akan ditutup dan cikgu-cikgu tak boleh nak isi dah. Okey. Patah balik. Ini ada rujukan dia cikgu nampak ni. Kepengurusan dan kepimpinan PYD dia adalah PGB sahaja. Penilai adalah sama ada JPM, PPD ataupun SLT, PK. Penolong kanan boleh menilai PGB. Itu juga yang lain ni ada di sini tunjuk Okey, kita patah balik kepada dashboard kita. Okey, bila cikgu dah selesai penyerahan sekolah ataupun yang mengisi borang ini dah selesai, cikgu semak balik sini, dah lengkap. Okey, kalau dah lengkap, apa yang saya minta tolong penyelara sekolah atau penyelara daerah, buka Google Sheet untuk edit untuk edit makluman yang kita. Okey, begitu juga dengan co-curriculum sama juga kaedahnya. Cikgu boleh cek macam tadi kaedah dia. Kita boleh cek sini mana sekolah yang masih belum isi. Kita tengok sini tu tanda Water Sakti, co-curriculum dia masih kosong. College Vocational Typing masih kosong. College Vocational banyak college vocational yang banyak kosong ni. Kalau dah isi masih kosong, mungkin link yang tuan-tuan isi tu salah
kemungkinan besarnya salah. Ramai ni yang masih kosong ni. Ada 99. Kemudian Kuala Kangsar baru ada 1 Okey, untuk co-curriculum minimum minimum yang ni dia apa ni, makluman terkini minimum adalah 3 sahaja. 1 unit uniform, 1 unit sukan, permainan dan juga 1 persatuan. Bermakna satu sekolah minimum 3. Mungkin juga ada satu sekolah ada 1, mungkin sekolah SKM saya tak pasti. Kalau tak ada, dia hanya ada uniform saja, uniform je lah tapi saya rasa mesti ada 3-3 kan. Dasar 1 murid 1 sukan mesti ada 3-3. 1 uniform, 1 sukan, 1 persatuan. Okey, bila dah selesai sama juga, kalau tak cukup, cikgu pergilah pada link atas tadi, yang ini pergilah isi Google Form tu. Okey, kita tengok pula apa yang cikgu, bila cikgu dah kemas kini, kita pergi kepada, kita tutup ni. Okey, Google ini ke? Bukan. Okey, set Google ini manual pengurusan. Ada saya letak baru ni Google Sheet Google Sheet bukan. Mana pula pergi je. Yang bawah sekali bawah klik spreadsheet ni. Okey, masuklah akaun mana-mana. Okey, saya dah warnakan untuk PDP warna coklat, koko warna biru, kepimpinan warna pink. Okey, katakan cikgu dah betulkan tambah untuk PDP dah lengkap. Okey, dah lengkap. Ini semua orang boleh ubah jangan ubah untuk sekolah lain ubah untuk sekolah cikgu saja Contohnya sekolah perempuan Methodist Ili Perak, dia dah ni belum selesai masih ada berbaki 18. Katakan dia sudah ada guru pemulihan seorang, ada guru pra seorang, contoh maksudnya ada dua saja yang dikecualikan so mana 26 orang. Cikgu jangan risau, dia akan automatik tukar kepada 2 dan 93%. Cuma yang ini saja dia tak automatik. So cikgu kalau tak nak senang, cikgu copy yang selesai ni tadi, tampal dekat tempat cikgu, ataupun cikgu boleh type sendirilah selesai. Okey, tapi kalau type sendiri warna dia tak hijau jadi merah juga. Kalau cikgu risau mengganggu sekolah lain, cikgu type je lah selesai walaupun merah Okey, saya undo balik. Nanti cikgu ni check, dia rasa dia dah betul dah dah selesai pula. Okey, untuk koko juga sama, co-curriculum dia tak semestinya sama dengan, sebab dia minimum mesti 3 barulah selesai cikgu cikgu edit nanti. Kalau katakan cikgu dah tambah jadi 3, cikgu datang ke koko, cikgu ubah di sini contoh cikgu dah yang ni 2, cikgu dah jadikan 3. Bila 3 bermakna dah selesai patutnya. Okey, cikgu ubah jadi selesai Okey, itu untuk koko. Pasal balik kepimpinan. Okey, kepimpinan ni yang menarik ni. Sebab apa? Ramai dia punya pemimpin Contoh yang ada 5, bila cikgu dah edit tadi,
Yang lebih tak apalah, sekolah-sekolah yang lebih pemimpin tak apa, biar je 5 ni dah selesai maksudnya. Cuma cikgu saya minta tolong type nama PGB yang sebenar. Contoh SK Sungai Betul, mana guru besar, nama guru besar dia. Contohnya nama Ahmad Nizam bin Talib. Contoh, cuba type macam tu. Tu biarkan sebab dia auto save. Cikgu begitu juga dengan ada yang 3, ada 4. Macam ni contoh. Ni dia dah type lah. Si Beng Wah, nama guru besar dia sebenar. Ini Hajah Samsiah SM Sainsul Intan. Terlebih juga sebab 3. Ada yang sampai 13 tadi kan. Ni ramai dah isi dah ni. Ramai dah yang type nama guru besar dia sebenar. Okey. Saya nak cikgu-cikgu yang masih belum lengkap tu, tolong buat inilah. Kepada yang dah siap, tahniah diucapkan. Dan juga terima kasih kerana beri kerjasama yang baik dengan JPN Perak. Okey, kalau nak katakan ada pembetulan ya, di dalam grup Telegram juga kita ada sediakan link untuk borang pembetulan. Mana dia? Ni borang permohonan pembetulan pengisian SPK Negeri Perak. Klik sini. Dia tak pergi ke? Cikgu isilah ya, nama pemohon, nombor telefon, jawatan. Klik saja mana-mana, dari daerah mana, kod sekolah, nama sekolah, dan nak betulkan borang mana satu. Okey, katakan nak kepimpinan, kita klik lah. Kemudian nyatakan kesalahan. Itu type lah. Terlebih isi, betul. Boleh juga type nama pengetua yang sebenar. Atau nak PDP guru. Contoh guru PDP guru dan murid ni tersilap apa? Tersilap mata pelajaran ataupun salah eja nama ke, type di sini. Nak mudah membantu kami ada kalau cikgu cek pada tadi ada tarikh dia kan. Cikgu tulis tarikh kat sini supaya mudah kami nak tarikh yang cikgu isi borang itu. Mudah kami nak cari nanti nak betulkan. Okey. Yang ini sebagai survey je lah. Katakan cikgu semak sendiri, saya review cikgu sini sebab bagaimanakah anda mendapati ralat atau kesalahan dalam penggunaan SPK? Semakan oleh penyelara sekolah ada cek. Semakan oleh penyelara daerah yang cek, maklumkan pada tuan, pada cikgu-cikgu. Cikgu isi maklum dari pihak lain. Okey. Jangan lupa klik submit. Okey. Dia bukannya apa tuan-tuan, cikgu-cikgu semua. Kita dah isi selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan masih berbaki lagi beberapa hari saja sampai 15 hari bulan. Masih ada lagi sekolah yang masih belum isi. Tak tahulah, mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Saya pun tak tahu masalah. Mungkin sudah isi pada manual saja, pada borang SPK manual ni. Dia print di sisi tapi dia tak masuk dalam online. So kita nak masukkan dalam online. Kita nak data tu 16 hari bulan, link akan ditutup oleh pihak KPM, akan tutup. Dan selepas itu kami pihak JPN dan PPD akan membuat pembersihan data.
Kemudian KPM akan panggil pula negeri, bawa data-data yang telah dibersihkan tadi oleh setiap daerah tadi, kita akan gabungkan dan kita buat analisis di peringkat KPM. Okey, tuan-tuan. Dan dapatannya nanti yang tahun lepas saya sudah masukkan dalam kita punya dashboard kebat. Kalau kita buka ada 5, ada. Cuma itu saja saya nak ceritakan. Diharapkan sekolah yang masih belum lengkap, terutamanya sekolah yang ni, yang masih kosong lagi ni, tolong isi tolong isi dan lengkapkan ni sekolah yang masih 0000 ni, tolong isi dan lengkapkan. Penyeras daerah boleh hubungi sekolah yang masih belum isi dan juga masih belum lengkap ni supaya isi dengan segera, sebab kita hanya tinggal hari ni 9 hari bulan, hanya tinggal 6 hari saja lagi sebelum, sebaik-baiknya adalah sebelum cuti sekolah bermula ni eloklah kita isi. Dah 2 bulan ni cikgu daripada bulan September tu kita dah isi, bukannya baru seminggu 2 dari bulan September. Dan mana dia KPM bagi kita 2 hingga 3 bulan untuk kita isi. Jadi kenalah isi. Nanti prestasi Perak lemah kita Perak ada 37,000 orang guru, lebih pada 37 orang guru. Mungkin tolak 10% guru tingkatan 6 PPKI, bukan khas, kaunselor yang dikecualikan, dan juga guru yang sakit berpanjangan lama tak datang sekolah, yang itu dikecualikan. Okey, dianggarkan kalau 37% lebih kurang 33,000 tolak 10% lebih kurang 33,000. Sepatutnya kita baru ada 30,000. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cikgu dapat menyiapkan, melengkapkan pengisian SPK ini pada tarikh yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.